duit ringgit Malaysia boleh jatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video saya pada hari ini, saya akan membahaskan usaha pemimpin Malaysia dalam menangani konflik persepadanan serta satu isu ekonomi global yang memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Baiklah, sebelum saya masuk kepada dua topik penting kita pada hari ini, saya akan terlebih dahulu memberi maksud tentang apa itu pertikaian persepadanan serta isu ekonomi global. Baiklah, maksud yang diberi tentang pertikaian persepadanan antara negara ialah dua negara yang tak setuju tentang kawasan mana-mana milik siapa, sama ada dari segi darat, laut ataupun udara. Sebagai contoh, dalam isu Filipina dan Sabah, itu merupakan salah satu isu pertindih persepadanan antara negara. Okey, yang kedua, maksud isu ekonomi global. Baiklah, isu ekonomi global adalah masalah ekonomi yang berlaku di satu tempat tapi kesannya boleh dirasai di seluruh dunia. Sebagai contoh, pandemik COVID-19. Melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 iaitu lusa hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Pandemik COVID-19, banyak benda ataupun banyak aktiviti kita sudah pun terbantu. Ini meliputi pertamanya ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuklah aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan juga budaya. Usai saja tentang maksud-maksud dua topik penting saya pada hari ini. Baiklah, saya akan seterusnya bergerak kepada topik pertama kita, iaitu pertikaian persepadanan antara negara. Dan apa usaha yang telah dilakukan oleh pemimpin negara kita. Bergerak ke topik pertama kita, iaitu pertikaian isu persepadanan. Baiklah, saya telah memilih topik Filipina dan Sabah. Seperti semua orang tahu, movie Lahad Datuk. Movie Lahad Datuk tu berdasarkan kisah benar tau. Ianya disebabkan oleh isu pertikaian sepadan yang akan saya terangkan sebentar lagi. Isu Sabah dan Filipina ni merujuk kepada tuntutan wilayah oleh Filipina ke atas negeri Sabah. Menerangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang isu ini. Baiklah, yang pertama, disebabkan oleh sejarah Kesultanan Sulu. Sabah ni berada di bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Yang kedua adalah perjanjian 1878. Baiklah, pada tahun 1878, Sultan Sulu menandatangani perjanjian dengan wakil British, iaitu Syarikat Borneo Utara. Semua tahu kan? Semua masih ingat sejarah yang kita belajar ketika tingkatan 4 ataupun sebelum-sebelum itu? Baiklah, isu utama ialah tafsiran perkataan dalam perjanjian itu. Disebabkan oleh Confucius. Disebabkan bila Confucius ni dia jadi satu masalah. Malaysia kata ia adalah penyerahan. Filipina kata ia hanya pajakan. Jadi itulah mula menjadikan salah satu punca tentang isu persepadanan ini. Yang ketiga ialah disebabkan oleh pembentukan Malaysia pada 1963. London, Perjanjian Malaysia ditandatangani. Sabah telah menyertai negara kita, iaitu negara Malaysia, selepas pungutan suara yang dipantau oleh PBB. PBB itu apa? PBB itu adalah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Malaysia anggap ini bukti rakyat Sabah yang telah memilih Malaysia sebagai negara mereka. Disebabkan oleh ini, Filipina masih mengekalkan tuntutan sejarah tersebut, iaitu peristiwa penting yang kita kena tahu. Isu Filipina dan Sabah ini adalah pencerobohan Lahad Datu pada tahun 2013. Saudara-saudara kita, hak kita, keluarga kita, kebebasan kita. Pada tahun 2013, kumpulan bersenjata yang mengaku sebagai pengikut Jamalul Kiram yang ketiga menceroboh Lahad Datu Sabah. Berlaku pertempuran dengan pasukan keselamatan Malaysia. Beberapa anggota keselamatan dan penceroboh pun terkorban.
hubungan Malaysia-Filipina menjadi sangat tegang disebabkan daripada isu-isu dan masalah yang saya sebut tadi, seperti banyak nyawa-nyawa yang terkorban disebabkan oleh isu persepadaran ini. Pemimpin kita, pemimpin negara Malaysia telah mengambil tindakan susulan atas daripada masalah ini. Baiklah, usaha pertama ialah dengan melalui rundingan diplomatik. Malaysia lebih memilih untuk berbincang secara baik dengan Filipina untuk mengelakkanlah ketegangan dan mengekalkan hubungan dua hala yang stabil. Seperti yang kita tahu, berunding secara diplomatik. Tidak berperang tetapi berunding agar dua hubungan antara negara ini dapat dikekalkan. Malaysia dan Filipina masih boleh melakukan hubungan diplomatik dengan secara baik. Malaysia menggunakan platform antarabangsa. Kita semua pernah belajar ini waktu tingkatan 5 dulu, iaitu ASEAN. Malaysia telah menggunakan platform antarabangsa seperti ASEAN untuk memastikan isu ini dibincangkan secara aman dan mengikut undang-undang antarabangsa. Jadi Malaysia ni telah mengemukakan masalah dan isu persepadanan ini di platform ASEAN untuk negara-negara ASEAN. Selain itu juga, Malaysia juga telah memperkukuhkan keselamatan di Sabah. Selain kita berunding, kita telah menggunakan platform ASEAN, takkan kita tak nak jaga keselamatan perairan negara kita kan? Maka Malaysia telah memperkukuhkan keselamatan di Sabah. Selepas insiden pencerobohan di Lahad Datu pada tahun 2013, kerajaan telah menubuhkan ESKOM di kawasan Sabah. Kita juga telah belajar ini di sejarah tingkatan 5 bagi menjaga keselamatan kawasan pantai timur Sabah. Nampak? Banyak juga tindakan yang telah pun pemimpin kita telah lakukan pada waktu itu. Setelah saya huraikan sedikit sebanyak tentang isu-isu yang saya sebut tadi tu, kesimpulan yang kita dapat daripada isu ini ialah pemimpin Malaysia mengambil pendekatan diplomasi. Dia tak suruh berperang, dia tak ajak bergaduh, tetapi melakukan pendekatan secara diplomasi, iaitu kita berunding lah, kita bercakap secara baik, kerjasama serantau dan pengkukuhan keselamatan bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara tanpa menjejaskan hubungan antarabangsa. Baiklah, seterusnya kita akan masuk ke dalam topik isu ekonomi global yang dapat dirasai oleh negara kita. Memilih topik kejatuhan nilai ringgit. Okey, apa yang kita faham tentang kejatuhan nilai ringgit? Kejatuhan nilai ringgit ini diberi maksud apabila berlakunya nilai ringgit Malaysia iaitu RM menurun berbanding mata wang asing, terutamanya dolar Amerika Syarikat lah, iaitu USD. Contoh, dahulu $1 kita dah boleh dapat dengan harga RM4.20. Sekarang $1 berharga dan bernilai RM4.70. Wang negara kita iaitu RM telah menurun. Ini bermaksud kita perlu lebih banyak ringgit untuk membeli jumlah USD yang sama. Saya akan menerangkan mengapa duit ringgit Malaysia boleh jatuh. Okey, antara faktor yang menyebabkan duit ringgit kita jatuh adalah disebabkan pengukuhan dolar Amerika. Okey, pengukuhan dolar Amerika ni berlaku apabila ekonomi Amerika Syarikat itu kukuh dan kadar faedah mereka meningkat. Okey, disebabkan oleh itu, pelabur ni lebih suka ataupun lebih berminatlah untuk menyimpan wang dalam bentuk USD. Kerana permintaan USD meningkat, maka nilai ringgit pun turun. Yang kedua ialah ketidaktentuan ekonomi global. Okey, sebagai contohnya yang semua orang tahulah, selepas COVID-19 punya pandemik lah, konflik seperti perang Rusia-Ukraine, pelabur cenderung memilih mata wang yang dianggap lebih stabil seperti USD. Baiklah, yang ketiga adalah aliran keluar modal. Jika pelabur asing menarik pelaburan dari Malaysia, permintaan terhadap ringgit pun berkurang. Maka nilai ringgit pun akan jatuh. Baiklah, bila nilai ringgit kita dah jatuh, ia akan memberi kesan yang negatif. Tapi anda pernah terfikir ke ada kesan yang positif kepada negara kita? Saya akan nyatakan apakah kesan yang akan berlaku kepada rakyat Malaysia jika mata wang ringgit jatuh. Pertama adalah harga barang import naik. Malaysia banyak mengimport barang seperti gandum, susu, ubat-ubatan, barangan elektronik. Bila ringgit lemah, kos import pun akan meningkat. Maka peniaga-peniaga yang kat luar sana ni akan naikkan harga.
So, apa kita rakyat ni akan rasa? Kita akan tertanggunglah dengan kos yang lebih tinggi. Sebagai contoh, telefon bimbit dan komputer pun dijual dalam keadaan yang mahal. Sebagai contoh, telefon bimbit iPhone ni kita boleh dapat dengan harga sampai RM4,000 hingga RM5,000. Mahal kan? Dan sebabnya jika mata wang jatuh lagi mahal lah kita semua ni kena bayar. Seterusnya, kesan yang akan rakyat Malaysia tanggung adalah kos pendidikan luar negara yang meningkat, iaitu pelajar Malaysia yang belajar di UK, US, Australia perlu bayar yuran dan kos sara hidup dalam mata wang asing. Itulah sebabnya. Makanya kalau kita belajar kat luar negara pada waktu itu, kita kena bayar dalam keadaan yang sangat mahal dan kos sara hidup kat sana sangat tinggi tau. Dan itu, ibu bapa perlu keluarkan duit yang lebih. Dalam duit yang lebih lah untuk kita convert. Beban kewangan keluarga pun akan meningkat. Maknanya macam komitmen keluarga tu akan meningkat lah. Sebab kita kena keluarkan duit untuk student yang belajar di luar negara. Seterusnya adalah kos perniagaan yang meningkat. Syarikat yang bergantung pada bahan mentah import terpaksa bayar lebih mahal. Contohnya, industri makanan, industri automotif, industri farmaseutical dan akhirnya harga produk akan dinaikkan. Apa jadi pada rakyat? Rakyat pun akan terkesan. Kita akan bayar setiap barang-barang yang saya sebut tadi tu dalam jumlah yang sangat tinggi dan sangat mahal. Tapi, korang pernah terfikir tak? Ada kesan positif di sebalik semua kesan negatif yang saya sebutkan tadi. Baiklah, ini antara kesan-kesan positif yang boleh kita dapatlah. Ekspor Malaysia menjadi lebih murah kepada pembeli luar negara. Tetapi manfaat ini akan lebih dirasai daripada sektor ekspor lah. Berbanding dengan rakyat kita ni tak akan rasa lah. Tapi dari sektor yang ekspor barang tu akan dapatlah rasa benefit ni. Pula yang saya dapat rangkumkan daripada masalah ekonomi ini adalah kejatuhan nilai ringgit bukan sekadar isu kewangan, tetapi memberi kesan langsung kepada kos sara hidup, kuasa beli rakyat dan kestabilan ekonomi negara. Oleh itu, kerajaan perlu memastikan kestabilan ekonomi, menarik pelaburan asing dan mengawal inflasi bagi melindungi kesejahteraan rakyat. Dah dapat dah apa yang saya cakap tadi? Baiklah, kesimpulan yang akan saya rungkaikan dalam topik kita pada video pada kali ini adalah kesimpulannya, usaha pemimpin Malaysia dalam menangani konflik persepadanan antara Filipina dan negeri Sabah jelas menunjukkan pendekatan diplomasi. Yang seperti saya cakap lah, Malaysia ni lebih memilih diplomasi daripada berperang ataupun bertengkar. Lebih memilih untuk diplomasi, kerjasama serantau dan pengukuhan keselamatan amat penting dalam mengekalkan hubungan antarabangsa yang stabil. Melalui rundingan aman dan kerjasama dalam platform seperti ASEAN yang saya sebutkan tadi, Malaysia dapat mempertahankan kedaulatan negara tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Di mana kita boleh nampak lah, walaupun kita dah settle masalah dengan Filipina, walaupun ada masalah pertindihan, kita settlekan dengan cara diplomasi. Bila kita settlekan dalam keadaan yang baik dan diplomat, hubungan baik antara Malaysia dan Filipina dapat dikekalkan. Dalam masa yang sama, isu ekonomi global yang disebabkan oleh kejatuhan wang ringgit dan kenaikan harga minyak turut memberi kesan kepada rakyat Malaysia. Oleh itu, kestabilan politik, hubungan antara bangsa dari masalah ekonomi penting supaya ekonomi negara kekal kukuh dan kebajikan rakyat terus terpelihara. Baiklah, sekian saja daripada saya. Usai sudah video saya, ada apa-apa soalan boleh ditanyakan di ruangan. Itu saja video saya pada kali ini. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye-bye.